Selamat petang semua, kita bersama lagi di Peter B Channel. Petang ini saya nak masak ikan tapah Dan ikan tapah ini ialah 1 kilo lebih yang saya beli semalam di pasar Tamu di Tamu Taman Tunku. 1 kilo sekarang ialah RM75. Sebelum ini saya beli 2 bulan yang lalu RM65. Okay, kita sekali-sekala kita beli juga ikan tapah guys. Dan kalau kita pansuh, apalagi guys, memang sedap lah. Tapi kita kesuntukan masa, kita tak dapat pansuh. Dan bahan lain yang saya nak campurkan ialah terong asam. Sebelum ini saya campurkan dengan umbut mantu, tapi kali ini saya campurkan dengan terong asam. Dan ini ialah bahan lain juga saya akan campurkan nanti: halia, cili, bawang, bunga kantan, bawang putih dan juga serai. Saya akan blend bahan ini nanti kecuali serai. Saya akan potong ini nanti guys. Ada orang dia tak suka ikan sungai sebab hanyir. Tetapi kalau kita masak dengan banyak bahan, tidak ada bahannya lagi Itu kucing saya guys, dia nak makan petang ini. Itu music background music kita. Memang banyak haiwan di rumah kita guys. Kita lihat hasil dia nanti. Ini ikan tapah yang sudah saya potong tadi guys, banyak. Masih fresh lagi. Saya akan campurkan dengan garam. Ini garam dan ini ialah sabut rasa. Saya akan rebus air dulu nanti. Saya tidak goreng ini. Saya akan rebus. Selepas itu saya akan masukkan terong asam ini. Bila terong asam sudah masak, baru saya masukkan ikan ini. Ini bahan yang saya sudah blend tadi: bawang, bunga kantan, halia, cili, bawang putih. Kita akan campur sebelum kita masak Dan ini ialah serai. Saya ketuk saja, saya tidak blend. Dia tadi guys. Di tempat saya jarang orang jual ikan semak ataupun ikan empurau Yang selalunya ialah ikan tapah. Ikan tapah ini ialah sejenis ikan sungai yang kayangan juga dalam kategori yang kedua: empurau, ikan tapah dan juga semak. Ini ialah antara raja sungai yang harga di pasaran kayangan. Banyak guys, walaupun 1 kilo lebih. Harganya pun dalam masa 2 bulan naik RM10. Sebelum ini sebelum gawai hari itu saya ada beli 1 kilo RM65. Sekarang ialah RM75. Ini tadi 1 kilo lebih, dekat RM80. Kita lihat hasil dia bila saya sudah masak nanti guys. Air sudah mendidih. Saya nak masukkan terong asam dulu guys. Saya masak terong asam sampai ianya lembut, baru saya masukkan ikan selepas itu. Kita tunggu terong ini lembut. Lepas tu baru kita masukkan ikan Sebab ikan kita tidak masak lama. Terong asam ini yang kena kita masak lama sikit Saya sudah rebus terong asam tadi separuh masak, hampir lembut Saya masukkan serai tadi. Dan ini ialah ikan tapah yang saya nak campurkan dengan terong asam.
lagi. Dan saya akan masukkan paste asam jawa sedikit. Ini paste asam jawa. Ada orang dia tak suka ikan tapah ataupun ikan sungai sebab hanyir. Tapi kalau kita masak dengan banyak bahan, tak ada lagi lah bau hanyir. Sebelum saya masak tadi, saya cuci dengan cuka juga. Kita akan lihat hasil dia nanti guys, sampai ini. Ini ikan tapah yang kita masak bersama dengan terung asam tadi guys. Tengok kulit dia sudah lembut guys. Saya campurkan dengan halia, bawang putih, bawang merah, cili, bawang bombay juga, serai. Saya masak terung asam dulu, terlebih dulu. Selepas itu baru saya masukkan ikan tapah. Terima kasih.